di bawah. Ini lauk today's menu. Hari ni nak pergi Econ Save sebab Umi teringin ketam and udang. Umi nak masak butter prawn for berbuka. Dan nak beli benda-benda lain-lain lah, ada groceries. Okay guys, so for iftar today, I made watan hor. I tak tahu lah sedap ke tak, because this is my first time making it. And I macam campak-campak je. So taste wise, I'm not so sure. Tapi kita rasalah nanti after berbuka. Oh, sedap. Dia macam cepat bazar punya version. Adalah macam dekat yang aku tahu tu kan, tapi okey lah. Boleh makan kan? Boleh. Siap. Buat video dia. Tapi selalunya tak ada dia. Ada. Kalau orang tanya dia tak. Our iftar spread for today. Boleh, kangkung racun. Of course, we gonna have tamar, ikan pindang, daging dendeng dengan sauce for ayam kulit, kari kuah, sambal, gesi, mulut udang takuk. Lepas tu kat setengah tuang air kelapa. Laku satu ibu. Woo! Seorang nak mani, seorang tak nak mani. So yang order ni Walid and me. Me? Obsessed with you? Ya Allah. Dah habis. Sebagainya nak tengok. Ya Allah. Berapa semua? 34. Now we're at Menara Condong. Tengok. Misi mencari cucuk-cucuk. Sebab abang her husband nak. Kira pakcik bubuh dua. Abang suka kasar, abang suka lembut. Antara vanila dengan lavender mana yang lagi cepat semerbak? Ini comel sangat, tak mau macam bulu-bulu. Comel. Dua sama ni dek. Sama dia tu. Apa ni dia? 2.15. Oi. Hidung mancung. Macam nampaklah budak ampangnya. Tampang. Ibu tampang. Oh tu. Itu robot sangat lah. Cuba dia try. Tadi tengah yang dulu kita. Cuba tengok sekali lagi. Okey. Boleh? Sedap. Sedap ke? Memang ada pulut ke? Jangan cuba banyak. Apa tu dek? Ayam juga. Ketam. Hai. We're back. Iftar plan jadi. Update kita orang berbuka puasa di dalam kereta ya. Dengan air masak and kurma. Now kita nak pergi solat dulu baru ke restoran yang we've already booked.
dekat Petaling Street. Okay, let's go. Jom solat guys. Tak buat. Tak boleh buat. Our first time solat together. Here's 2 more solat together guys. InsyaAllah lepas ni tarawih sama-sama ya. Amin. Oh my god. Tak boleh tu. Solat Our first time together. solat together. Excuse. What? It's budak kiri. Kita about to cross the street nak pergi ke restoran tu. Sampai. We have arrived dekat RGT, Japanese buffet. Kita we so excited nak order banyak gila tadi. But I mean it's buffet right? So kena nak order banyak-banyak. Nanti kan rugi. The food is here but we're so hungry to devour. Daripada siapa yang Chinese tu? Kawan. Saya juga ini. Oh, sebab dia sampai sini masa kau Okay, dah habis makan. And now we're walking towards parking. Now which way? Banyaknya lauk. Today's menu is nasi tomato. Pernah nak buat situ juga ni. Oh, kita ni baru lah kan. The rice. Ayalah, Tomato. Di favorite Alma Cat. Apa ni? Favorite ni nampak tiket. Ya, Abang Azmi minat tak? Apa dia ni? Abang Azmi minat tak? Abang Azmi? Minat? Minat apa dia kan? Dia lompat lepas tu pop. Wow, Kak Dia boleh try. Cili merah, cili apa ni cili lagi selalu guna kan? Sagu merah. Sagu merah. Kak Dia buat. Rasa okey, Tapi ramai sangat. the winner The winner is lompat. Bolong dah sampai. Bolong dah sampai. Abang Azrul, Abang Kat dengan Azrul sama. Ah, air tebu. Beli shake? Ni, bukan beli lamb shake. Abang beli lamb shake lah. Kids area. Nak perlu udang? Nak perlu udang? Nak perlu udang? Are you fasting today? Why? Okay, good girl. Alhamdulillah. Alhamdulillah Huda. No dancing. It's Ramadan. Alhamdulillah. Rumah ada.